Alhamdulillah kita dah berjaya tukar starter. Ni Toyota Avanza 1.5 2008 ni starter dia. Kita ingat kita tak usik selain starter ni, rupanya terpaksa usik juga. Jadi ada pipe untuk coolant tu terpaksa buka, jadi kena buang. Jadi kita beli baru ni. Ni Toyota di dalam ni, Toyota coolant warna merah. Dia bukan warna merah, dia macam warna pink. Dia dalam botol baru sekarang. Harga dulu kalau yang lama tu dalam RM24. Yang ni dah naik. Dah naik sebotol RM30 dah. RM30. RM30. Kita beli 2 botol RM60 Jadi yang ni kita boleh tambah air. Satu ni sebelah satu. Sekejap kita buka. Pula. Tu dia punya tutup dia. Kita pun tahu original ke tak. Minta original lah. Kita akan tambah air pipe. Jadi kita tu warna dia. Kalau ikut bekan ni mak 1 liter. Jadi kita tambah air pipe untuk jadikan dia 2 liter. Ni sebelah satu, ni sebelah satu. Kita bubuhkan radiator ni. Okey, ni pomen bawah pokok pejam.